Tahukah kamu rasuah boleh berlaku di sekolah? Iya, memberi dan menerima sesuatu ganjaran untuk kepentingan diri sendiri, itulah rasuah. Alamak, cikgu macam pernah buat je. Murid tadi dia lambat datang ke sekolah, cuba nak rasuah pengawas. Kami tak terima. Kami repot, cikgu. Baiklah pengawas kami. Itulah penting didik integriti dari awal persekolahan. Guru pun tidak terlepas daripada menerima rasuah kecil. Ya ke? Iya, cikgu juga perlu mengekalkan integriti sebagai seorang guru. Betul tak, Cikgu Zaidi? Saya baik. Cikgu Zaidi tu. Baik, kita bertanya dengan penolong kanan hal ehwal murid. Alhamdulillah, sekolah ini tiada kes rasuah di kalangan murid. Alhamdulillah. Biasanya saya puji murid daripada beri ganjaran. Saya pula sentiasa mendoakan untuk murid-murid supaya mereka berjaya di dalam kehidupan. Cikgu Anita cantik lah. Nak markah lebih sign boleh? Puji macam tu nak rasuah lah tu. Ibarat menipu diri sendiri. Adakah patut markah periksa pun nak rasuah? Tolak rasuah, tolak rasuah, tolak rasuah, tolak rasuah, tolak rasuah, tolak rasuah. Mari kita tanya guru besar. Saya rasa saya bukan guru besar lah. Integriti bermula di sekolah, rasuah berakhir di sini. Mantap!